kat sama ni, korang tengok kat saya punya channel, saya selalu buat listing untuk buat nasib yang terbaik saja. Tapi sebab tahun ni saya banyak review gadget-gadget yang berlainan saja, saya nak explore ke niche yang berlainan. So ini saya nak listkan gadget yang terbaik yang korang boleh dapatkan pada tahun 2025. Jadi gadget pertama yang korang patut dapatkan pada tahun 2025 ni ialah benda ini ya. So ini ialah thumb drive, tapi bukan thumb drive USB flash drive, tapi ini ialah SSD thumb drive. So basically akan dapat lebih better in terms of transfer speed. Dan harga ni pun taklah mahal mana. Ni dalam 128GB ni dapat dalam 100 lebih lah. Consider masih lagi murah. Dia ada beberapa model. So ini ialah yang SD301. Dia ada dua cara nak connect, Type C dan ada USB-A. So lebih mudah lah. Kalau yang macam ni pula, yang ini korang perlukan menggunakan Type C lah. So ini modelnya ialah SD500 ni, korang perlukan kabel untuk transfer korang punya data. Tapi kelebihan untuk yang this one, dia lebih pantas sikit lah transfer speed kalau dibandingkan yang thumb drive yang macam ni. Tapi sebabkan SSD ni dah cukup murah, korang boleh dapatkan lah option-option lain dekat market sekarang ni yang thumb drive macam ni lah. Thumb drive yang USB flash drive, ada dua connector ni. Contoh ni brand pada Orico ni. Ini dapat harga dalam bawah RM50 saja. So ini the cheapest option lah untuk korang nak manage korang punya phone storage. Gadget seterusnya ialah portable fan. Kita tahu portable fan dah terlalu banyak sangat dekat market sekarang ni. Harga daripada yang paling murah sampailah harga yang mahal jugalah. Tapi yang saya nak recommend ialah daripada Jisu Live ni. So ini ialah Jisu Live Handheld Fan Ultra 2. Jadi kenapa saya recommend korang angkat yang portable fan ni? Yang pertama ialah dia punya fan ni memang laju lah. Memang cukup laju. Lepas tu, dia bukan sekadar sebagai portable fan semata-mata. Dia berfungsi juga sebagai power bank. Korang boleh cucuk USB kat belakang sini. Ini pun boleh juga sebagai power bank. Dia punya kapasiti dia ialah 9000 mAh. Dan satu lagi, kelebihan dia ialah korang boleh guna dia sebagai flashlight. Ada lampu tau. So consider ni ada 3-in-1. Dia juga ada 3 level. Dan juga dia pun ada SOS light. Okay. So bukan sekadar kipas, sebagai power bank dan juga sebagai flashlight. Saya pada kipas, power bank dan juga sebagai flashlight, ini pun korang boleh gunakan sebagai blower lah. Boleh pasang dah, dia sertakan sekali nozzle, nak jadikan sebagai blower untuk bersihkan korang punya barangan elektronik ke, korang punya kamera punya equipment ke, ataupun jadikan sebagai hair dryer. Ada bagi nozzle macam ni untuk korang nak keringkan rambut. Sebab memang laju memang laju dia punya kipas angin dia ni. Cuma bagi saya yang Ultra 2 ni, bunyi dia memang bising lah sebabkan dia laju. And last but not least, gadget seterusnya lah khas untuk content creators ataupun korang ni live streamer ke, tak kisahlah, tapi ini more kepada content creator, ialah wireless microphone daripada Boya. So tahun ni diorang keluarkan satu wireless microphone yang saya rasa sangat-sangat function sangat-sangat convenient, dan tambah pula harga dia tak terlampau mahal sangat. So ini ialah Boya Magic. Boya Magic ni, kelebihan dia ialah korang boleh gunakan sebagai 4 cara. Okay, yang pertama korang boleh guna sebagai handheld. Okay, pegang saja mikrofon ni, boleh record. Ataupun korang nak guna letak kat desktop sebabkan dia ada lubang thread ada lubang thread screw ni. Pasangkan dekat korang punya, contoh ada mini tripod ni, pasangkan. Jadikan sebagai desktop punya mikrofon. Ada ketiga mikrofon ni korang boleh pasang kat korang punya atas kamera, jadikan sebagai macam shotgun mic. And last, korang berjadikan ni sebagai mini mikrofon. Sebab ni korang cabut ni sebenarnya bukan mikrofon dia, bukan ini saja. Mikrofon dia belah dalam ni juga. So dia punya mikrofon ada yang kecil ni. Ada dua transmitter ni. Jadi korang boleh pakai. Memang kecil memang sangat kecil. Pakai pun orang tak perasan. Nak pakai klip boleh, ataupun nak pakai magnet pun boleh, tak ada masalah. Pakai magnet lebih kemas sikit lah. Mic ni pun korang boleh connect dua cara. Korang boleh connect ke smartphone. Kat bawah sini ada dia punya receiver. Okay, ni pasang kat korang punya smartphone pakai Type C. Ataupun ada satu lagi ialah dia punya receiver yang korang boleh pasang kat korang punya kamera. Dan harga dia pun memang no brainer, bawah 500 Ini harga bawah 500 korang dapat multifunctional microphone, dan audio quality dia pun memang sedap. Dan ini additional microphone daripada Boya, iaitu Boya Mini 2 Ini baru saja diorang launch pada bulan 11 2025. So kelebihan dia walaupun mini sangat-sangat kecil ini memang kecil betul dia punya microphone. Okay. Dan audio quality dia pun sedap. Boleh record up to 24 bit at 48 kHz. Sama juga dengan yang ini Ini pun sama, dia punya audio quality recording pun memang high quality lah. Dan ini dia punya receiver dia jenis Type C. Tapi kalau korang nak guna like ini, dia ada satu lagi option
untuk lightning connection. Dan Boya Mini 2 ni pun harga dia pun sangat murah, bawah 200 korang dah boleh dapat. So guys, inilah antara gadget-gadget yang korang patut dapatkan pada tahun 2025 ni. Memang sangat-sangat recommended. Saya guna sampai sekarang Kalau rasa tak best, ada let go. Tapi up to this day, saya masih lagi guna. Dan saya pun plan akan guna sampailah lunyai benda ni. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoyed. Don't forget to like, follow and subscribe Zafar channel. And I'll see you guys in the next video.